kau berani hadapi kuis paling menakutkan di YouTube Malaysia? Kalau kau pernah dengar kisah Kelly's Castle, Bukit Cina atau Highland Towers, jom cuba teka 8 tempat berhantu paling popular di Malaysia. Kalau kau dapat 8 dari 8, tahniah. Kau ni pemburu hantu pro. Tapi kalau bawah 5, baik jangan tidur sorang-sorang malam ni. Soalan pertama, lokasi ini merupakan kubur Cina terbesar di Asia Tenggara dan dikatakan sering muncul Pontianak. Di mana? Bukit Cina, Melaka. Korang dah berani ke belum? Kalau takut, jangan lupa pause video ni dan nyalakan lampu. Tapi jangan lupa like video ni supaya aku tahu ada berapa orang berani sini. Soalan seterusnya, bangunan tinggi yang ditinggalkan di Genting Highlands kerana tragedi kebakaran sering dikaitkan dengan penampakan orang putih berkain sutera. Kawasan perumahan di Ulu Klang yang terkenal dengan tragedi tanah runtuh 1993 dan sering dikaitkan dengan aktiviti paranormal. Highland Towers. Dah 3 soalan. Komen cepat berapa betul setakat ni. Jangan tipu. Jom teruskan kalau berani. Jom teruskan. Hospital terbiar di Kuala Lumpur yang pernah viral kerana rakaman suara misteri. Jangan masuk sini. Hospital Tangga Batu. Istana incomplete di Perak yang dikatakan dihantu tuan tanah British. Kelly's Castle Hotel di Penang yang terkenal dengan lift merah dan penampakan hantu perempuan di tingkat 13. Hotel Penaga. Korang rasa dah boleh teka semua? Tag kawan yang takut-takut kental dalam komen. Jangan lupa subscribe kalau nak kuis seram macam ni lagi. Jalan di Johor Bahru yang terkenal dengan penampakan Pontianak menghisap darah. Jalan Skudai. Soalan akhir, sekolah lama di Selangor yang sering dikaitkan dengan bunyi ketawa kanak-kanak waktu malam. Sekolah Kundang Tamatan. Jadi, berapa tempat berhantu yang kau kenal? Kalau 9 ke atas, komen, aku tak takut hantu. Tapi kalau kurang, jangan risau. Hantu pun takut kau tak bayar bil elektrik. Hahaha. Okey, kalian jangan lupa like, subscribe dan share. Next, aku nak buat kuis hantu paling ditakuti di ASEAN. Kau nak tak? Selamat malam. Dan ingat, jangan tengok belakang.